Saya rasa hisap rokok terlalu limit. Ini kerana perokok langsung tak kisah dengan kenaikan harga rokok yang sering berlaku. Tak ada pun nak sebut-sebut dipersoalkan. Sanggup keluarkan berapa pun untuk sekotak rokok. Tapi cuba kita lihat apabila harga minyak dinaikkan, satu Malaysia tertekan. Padahal minyak itu adalah salah satu keperluan bagi yang berkenderaan untuk bergerak. Inilah salah satu bukti rakyat Malaysia ramai yang tidak sayang duit dan diri. Sengsaranya merokok ialah banyak organ-organ yang rosak tetapi masih berdegil walaupun dah tahu kesannya yang boleh membawa kepada kematian. Terseksa hidup akibat merokok. Salah seorang dari kawan saya dapat kanser tekak disebabkan merokok. Itu apa yang pernah saya tengok membabitkan rokok. Tapi apa yang peliknya, dia masih tak serit-serit lagi. Terima kasih Omar, terima kasih Nina. Saya rasa antara fakta ataupun poin yang paling bagus daripada Omar katakan, perokok ni kalau yang tegar tu, kalau setiap tahun lah kita lihat bajet yang dikeluarkan oleh kerajaan, setiap tahun mesti ada portion kenaikan cukai rokok tu. Jadi pokok-pokok ni akan mengeluh lah pada awal tahun lah. Lama dah naik lagi 10%, 30% sebagainya. Tetapi bila naiknya harga minyak, lagi marah orang kan. Tapi pasal rokok ni macam mana pun dia mesti simpan duit tu untuk beli rokok. Jadi isunya di sini kita lihat psikologi perokok ni, mereka seolah-olah ketagih ketagih dalam bentuk suatu unsur chemical ataupun unsur dalam nikotin dalam rokok tu yang agak ringan berbanding dadah, misalnya heroin dan sebagainya. Tetapi akibatnya besar juga Prof. Bukan hari ini mungkin kesannya radang paru-paru, sakit jantung, stroke dan sebagainya bukan hari ini, tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun. Bagaimana kita nak memberi kesedaran ataupun pengetahuan kepada mereka yang nak merokok ni, misalnya bahawa ketagihan nikotin ni pastinya dia punya akibat ataupun kesannya sama dengan ketagihan dadah. Ya, Saudara Nazri, saya rasa inilah masalah kesulitan untuk membasmi orang hisap rokok kerana kesan dia itu tidak segera. Orang kata kalau misalnya kita main pisau ke luka, nampak rasa kan, berdarah meleleh kalau main benda panas terbakar. Tapi ini panas juga tapi tak terbakar. So saya rasa pertama, ketagihan ini antara lain berpunca daripada kita dalam psikologi kita panggil pelaziman. Conditioning. Kalau benda yang dah lazim setiap hari rutin, lama-lama dia jadi ketagih. Itu antara puncanya. Yang kedua, mengapa kita susah nak stop mereka ni, kadang-kadang ada juga sekumpulan yang tadi kata harga dah naik dan sebagainya, kita ingatkan mereka akan berhenti membeli rokok. Mungkin ada berhenti, ada jugalah dia berhenti beli tapi tak berhenti hisap. Mungkin dia kurangkan kota tu kan, sehari mungkin dia akan cari member itu masalah juga. Tapi saya rasa satu teori yang menarik yang menerangkan yang dipanggil sebagai cognitive dissonance theory. Teori ketidakcocokan kognitif. Mana orang yang tegar ini, bila dia nak hisap rokok, so whatever reason diberi, penyakit lah, paru-paru lah, tapi dia akan ada alasan untuk dia cari alasan untuk menenangkan jiwa dia. Misalnya itulah yang cognitive dissonance, mana dia kata teori orang panggil defense mechanism. Misal contohnya lalu kita panggil sour grape. Macam monkey, kera yang tengok buah di seberang jalan, masak, dia tak boleh pergi, dia kata buah tu masam. Itu dia nak tenangkan jiwa. Ini macam itulah dia kata, alah orang doktor pun nak hisap rokok. Kemudian dia kata orang yang tak hisap rokok pun mati juga. So mana ini semua dikatakan defense mechanism yang untuk buatkan dia terus hisap rokok. Macam saya sempat juga layari blog-blog di dalam dunia maya ni Prof. Di Singapura misalnya, sekarang pun di Malaysia pun telah diwajibkan oleh Kementerian Kesihatan meletakkan gambar-gambar berkenaan dengan kesan akibat daripada merokok ni di paket-paket kotak rokok seperti kanser gigi ataupun kanser mulut dan sebagainya. Jadi apa dari sudut kengerian gambar-gambar ni diletak di label paket-paket rokok ni, adakah memberi kesan kepada kononnya kepada pokok-pokok tegar ataupun mereka yang nak mula merokok ni? Dia mungkin akan beri kesan pada sekumpulan perokok dan tidak kepada kumpulan lain. Dan ini kita pendekatan ini guna kita adalah pendekatan untuk mengubah pemikiran atau kognitif. Semua yang saya sebut tadi kan, kognitif dissonance. Sekarang dia nak tackle, ubah minda, ubah kognitif orang. So sekarang kalau kognitif dia kekal, buat macam mana pun dia akan teruskan. So makna keberkesanan itu bukan langsung kata tak berkesan. Kita pun ada dulu kempen tak nak lah, tapi orang make fun, make joke, tak nak apa. Mungkin strategi kita silap mungkin kita kena mungkin cara kelompok sasaran tu tak merasai kempen tu, ataupun kita
macam mana? Tak, mungkin sampai ke kumpulan sasaran. Saya rasa ada dulu mula tunjuk tentang gambar perparu. Lepas tu boleh tunjuk dalam TV pun nampak berkesan. Sebab dia tunjuk prosesnya. Kalau gambar yang still tu tak nampak apa benda. Ya, tiba-tiba jadi hitam gitu ataupun rosak. Tapi kalau tunjuk apa compare ini yang perokok ini, itu nampak jugalah input. Maknanya salah satu cara untuk mengubah attitude ialah dengan memberi maklumat sebanyak mungkin. Okey, Prof, pasal rokok ni dia punya pendekatan ataupun footprint, jejak-jejak atau tembakau ni kalau kita kaji dan kita selidiki, dia punya ruang lingkupnya cukup besar. Bagaimana kita nak menjejaki tembakau ni daripada industri pertanian misalnya, mereka yang bergantung harap, bergantung hidup dengan tanaman tembakau ramai dah kan. Itulah punca pendapatan mereka. Tetapi hari ini pun dunia telah sedar. Kebanyakan dunia telah memberi polisi tertentu kepada penanaman tembakau supaya diganti dengan tanaman-tanaman komersial yang lain yang boleh memberi nafkah, memberi pendapatan kepada petani. Jadi bagaimana kita boleh menjadikan footprint tobacco ni ataupun jejak tembakau ni akhirnya kita dapat menguasai ataupun memberi pencegahan dan peringkat yang asas sekali. Akhirnya masyarakat, kerajaan ataupun segala komponen komuniti dalam satu negara itu memahami sebenarnya rokok ni ada masalah. Ya, saya rasa memang betul lah antara langkah awal ialah mengurangkan supply tembakau di dalam pasaran. So pergi kepada penanam tembakau. Kalau tak ada tembakau macam mana nak buat rokok kan? Tapi mungkin nanti akan ada juga rokok tiruan sintetik. Kita tak tahulah rokok yelah, plastik. Macam dadah pun ada tiruan kan. So itu possible. Tapi mungkin itu cara yang itu cuma ini akan makan masa. Dan itu salah satu dari satu sudut. Dan kita tengok sudut lain pula. Macam mana ibu bapa di rumah, bagaimana masyarakat, persatuan NGO, bagaimana persatuan belia, dan of course lastly banyak yang kita tumpuk ialah di sekolah. Apa saya nampaknya remaja ni yang tak boleh itulah dia nak buat nama isap rokok. Kita pun menerima faksimili daripada rakan wartawan daripada Akilah pada Gombak. Kabarnya kerajaan akan menambah bilangan tempat-tempat yang akan dijadikan kawasan larangan merokok. Bagi saya ini adalah satu idea lapuk yang tidak mendatangkan kesan yang positif. Penguasaan bagaikan tidak pernah dilaksanakan. Ini satu cabaran. Kita ada undang-undang, kita ada akta yang telah diwartakan, tetapi di mana enforcement ataupun penguasaan. Perokok Tegar tak akan pernah ambil tahu mengenai semua ini. Cuma dari sudut positif, apabila kawasan larangan merokok ini diluaskan lagi, kami golongan perokok pasif, iaitu yang menghidup asap rokok, maksudnya macam Prof ni tak asap rokok, terbela juga, tak perlu kami hidup dengan asap percuma daripada orang yang merokok asalnya. Jadi sekali lagi, political will untuk menguatkuasakan undang-undang. Kita pun tak dengar pun ada pesalah-pesalah peniaga-peniaga yang menjual merokok pada budak-budak bawah 18 tahun didakwa sebagainya. Mereka yang merokok di kawasan-kawasan yang larangan ni diheret ke mahkamah sebagainya. Macam mana Prof? Ya, saya rasa soal penguasaan memang satu masalah yang besar lah. Mana kalau nak buat tangkapan tu mesti memerlukan ramai penguatkuasa. Dan saya rasa itulah masalah kita, larangan merokok tak ada lagi orang membuat penguatkuasaan. Sekarang ni saya rasa adalah sikit sebanyak kebaikan dari bila ada kawasan larangan merokok. Banyak kawasan yang mungkin public sudah makin nampaklah orang yang perokok yang agak orang kata tersisih lah kan, ujung-ujung berkelni tu kan. So dia tidak lagi lah sewenang-wenang misal depan orang. So ada dah trend itu dah ada. Tapi yang hak Tegar tu mungkin dari sudut pendekatannya kita boleh spesifik, kita boleh fokus kumpulan sasarnya, kerana mungkin kumpulan Tegar perokok ni mungkin susah lah kita apa pun kempen, mereka tak nak dengar, dah pekat, dah tulikan telinga sebagai mata dan sebagainya. Tapi mungkin kita boleh beri fokus pada golongan muda, wanita, remaja sebagai inilah sasarannya. Mereka lah yang akan menentukan masa depan negara dan juga menjadi warga negara yang sihat. Jadi itu yang akan kita bincangkan. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini, jangan ke mana-mana.